Hai Syafiq, handsome lah awak ni. Janganlah macam tu, kita malu lah. You, tengok ni. Comel kan? I rasa nak belikan untuk hari jadi anak buah I. I ada prepare surprise untuk you. Sorry you, I rasa bersalah nak minta. Tapi, boleh tak nak pinjam duit sikit? Fik, I nak confess something ni. Tapi I takutlah you judge I nanti. I kena bayar bil hospital nenek I RM3,000. Kalau tak, minggu ni dia kena stop treatment. I tak tahu dah nak buat apa sekarang. Macam mana ni? I hanya boleh berharap dekat you je. Syafiq, tolonglah I. Kesiannya dia. I tak ada banyak. Ni je yang I ada. Syafiq, I malu nak tanya lagi. Tapi boleh tak you minta pinjam dulu dari kawan you? Kalau you tak tolong sekarang, I akan kehilangan nenek I. Tapi, I tak naklah pinjam dari orang lain. Untuk tolong I pun you tak sanggup ke? Just this once, please. Syafiq, yang ni last. Tolong Fik, please. I tahu you tak nak pinjam duit dari kawan-kawan you. Tapi maybe akaun fleksibel cukup untuk tolong I? You je yang I ada. I tak kenal sesiapa selain you. Patutkah aku gunakan akaun fleksibel ni? Selepas settle ni, kita jumpa, okey?